Bab 2. Apa tajuk bab 2? Pembezaan. Okey, jadi sebelum ni kita dah belajar macam mana kita nak lakukan pembezaan peringkat pertama dengan menggunakan prinsip pertama kan? Okey. So hari ni kita nak sambung usulan 23 2.2 pembezaan peringkat pertama. Okey, sebelum tu objektif. Tulis dulu apa objektif pembelajaran kita hari ini. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah murid, kamu dapat melakukan pembezaan peringkat pertama. Kriteria kejayaan pula adalah kamu dapat melakukan pembezaan peringkat pertama bagi fungsi algebra dan fungsi perubahan dengan betul. Baik, kita lihat macam manakah kaedah kita nak jalankan pembezaan peringkat pertama. Contoh, katakan kamu diberi suatu fungsi y sama dengan a x kuasa n. Okay, kita ada satu fungsi algebra y sama dengan a x kuasa n, di mana a dan juga n ni adalah suatu nombor, suatu pemalar. Jadi macam mana kita nak cari dy per dx? Okay, dy per dx tu adalah pembezaan peringkat pertama y terhadap x. dy per dx tu maksudnya pembezaan peringkat pertama y terhadap x. Okey. So nak cari dy per dx, formula dia, okey, kamu tengok. N ni kita turunkan ke depan. Kuasa tu kita turunkan ke depan, dia akan jadi darab n darab a. X kuasa n tu kita kena tolak 1. Kuasa ni kita turunkan ke depan, kita dapat n darab a. Lepas tu kuasa tu kita tolak 1. Ini dia punya kaedah ni ataupun formula ni. Okay, cuba kita praktikkan, kita aplikasikan dekat soalan nombor 1. Y sama dengan 4 x kuasa 3. Jadi macam mana kita nak cari dy per dx? Macam mana? Yes, kita turunkan 3 ke bawah. Dia akan jadi 3 darab 4. Darab tu buat kurungan, jangan buat pangkal. Lepas tu x salin balik, 3 kuasa 3 tu kena tolak 1. Kena tolak 1. Jadi kita dapat apa? 3 darab 4 12.
X kuasa 3 tolak 1 2. Inilah maksudnya perbezaan peringkat pertama bagi Y terhadap X. Jawapannya adalah 12 X kuasa 2. Simple sahaja. Okey. Baik. Kalau okey, buat nombor 1. Nombor 1. Y sama dengan 3X kuasa 6. Buka je kaedah ni. Dah siap Fatin? Buat nombor 2 pula. Dah siap? Okey Fatin, datang ke depan. Buat nombor 1. Cepat Fatin. Nombor 1. Silakan Fatin. Yang lain buat nombor 2. Duduk. Betul ke kelas? Betul. Okey. Terima kasih Fatin. Baik, nombor 2 dah buat. Siapa nak buat? Cepat, siapa nak buat? Jana. Okey, Jana. Silakan Jana. Tu spend. Okey, betul kan kelas? Okey, terima kasih Jana. Baik. Kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh nombor 2. Okey. Y sama dengan 1 per X kuasa 3. Okay, macam mana kita nak cari dy per dx? Kelas, tengok depan. Syarat dia X mesti dekat atas, X tak boleh dekat bawah. Sekarang X dekat bawah kan? Jadi kita kena pindahkan X tu ke atas. Dia akan jadi apa? X kuasa? Yes, negatif 3. Kita tahu kan, kalau kuasa tu dekat bawah, kita pindah ke atas, dia jadi negatif 3. Lepas tu, kita buatlah macam biasa. Dy per dx sama dengan, kita turunkan negatif 3 ke bawah. Darab berapa ni? Sebenarnya ada 1 kan? Darab 1. Tak payah tulis darab pun tak apa. So, negatif tu, kuasa tu kita kena tolak 1. Jadi kita akan dapat negatif 4. Negatif 3, X kuasa negatif 4. Tapi jawapan akhir, kuasa bagi X tu mesti positif, tak boleh negatif. Jadi kamu kena pindahkan balik ke bawah. Okey, negatif 3 salin balik, kita pindah X saja. X tu bila kita bawa ke bawah, kuasa dia daripada negatif dia jadilah positif. Inilah jawapan dia.
Okey, Alicia. Jawab nombor 3. Nombor 3. Dah siap? Siapa nak jawab nombor 3? Siapa nak jawab nombor 3? Mana jawab? Siapa nak jawab nombor 3? Awak? Apa? Nombor je nombor 3 juga apa? Siapa nak jawab nombor 3? Udin. Udin tak nak? Belum buat? Asyik nombor 3. Nak je nombor 3. Okey Haziq, terima kasih. Kelas, cuba kamu lihat jawapan Haziq betul ke salah? Jawapan Haziq betul ke salah? Betul? Siapa dapat kesan kesalahan? Siapa dapat kesan kesalahan Haziq? Apa kesalahan dia? Permintaan 2. Apa kesalahan dia? Kesalahan dia di sini. Ini belum lagi dy dx. Ini masih lagi apa? Yes, ini masih lagi y. Dia pindah x ke atas. So ini masih lagi y Haziq. Yang dy per dx tu dekat. Ya. Yang ini masih lagi y. Dekat sini baru dy per dx. Kamu bawa ke atas, dia masih lagi y. Dia belum lagi dy dx. Okay. Baik. Nombor 4. Nombor 4. Perlu tak 2 tu bawa ke atas? Tak perlu. Dia hanya
sahaja. Jadi, baik, kelas. Sekarang dia tulis, dia tak tulis Y, dia tulis F. Kalau Y, kita tukar jadi dy per dx. Kalau F, kita buat tanda tu dekat atas tu. Itu maksudnya perbezaan peringkat pertama bagi F. Tanda koma atas tu. So, caranya sama je. Okay. Kuasa ni kita kena turunkan ke bawah. Dia jadi 6. 6 darab X per 2. Kuasa tu kena tolak 1. Dia darab ni kan? Dia darab di sini. So, dapat apa tu? Kurungan cikgu salah. Sekali lagi ya, sekali lagi. 6 turunkan. Okey. 6 tolak 1 per 2. Okay, baru betul. So, kita dapat apa tu? 3x kuasa 5. 3x kuasa 5. Okey. Nombor 5. Nombor 5 pun senang. Dah. Siapa nak jawab nombor 5? Siapa nak jawab nombor 5? Adik dah siap? Bagi dia jawab dia. Jawab cepat. Senang je. Siapa suruh makan dalam kelas? Okey. Tengok adik buat. Baik, mula di bawah X tu ke atas, dia jadi kuasa negatif. Okey, kita tengok jawapan adik betul ke salah. Okey. So langkah pertama, dia akan pindah dulu X tu ke atas, dia jadi ini. Betul kan? Okey, langkah kedua baru dia jalankan pembezaan. Okey, tulis naik tulis. F prime X tu tulis, okey diturunkan betul. So dia dapat ini. Dan jawapan akhir dia betul 8 per X kuasa 3. Boleh elok ni. Kalau boleh sama dengan tu biar apa? Satu line sama dengan tu. Lebih cantik. Okey, nombor 6. Nombor 6. Siapa nak cuba? Mary. Okey. Cikgu tunjuklah Baik. Syarat tadi apa? X tak boleh dekat bawah kan? X mesti dekat atas. Jadi langkah pertama, kamu bawa lah X tu ke atas. X sahaja. 3 jangan bawa. Nombor jangan bawa. Kita bawa X sahaja, dia jadi kuasa negatif 2. Okey. Lepas tu baru kita lakukan pembezaan. Kita cari dy per dx. Macam mana? Negatif 2 tu kita turunkan ke sini. Darab 1/3 kan? Kuasa tu kena tolak 1. Jadi kita dapat negatif 2/3 X kuasa negatif 3. Jawapan tak boleh macam ni.
Jawapan akhir, kuasa bagi X tu mesti positif. Jadi kamu nak buat apa? Kamu pindahlah X tu ke bawah, dapatlah jawapan dia. Negatif 2/3, negatif 2/3 X kuasa 3. Okey. Dah. Nombor 7. Nombor 7. Macam mana nak buat? Kalau dekat bawah ada X, syarat dia bawah tak boleh ada X kan? So X ni kamu pindahlah ke atas. Yes, kamu pindah ke atas, dia jadi macam ni kan? Cantumkan. Kan kau boleh cantumkan. Dia jadi tolak 3 kan? Okey. Barulah kita cari f prime x. Turunkan negatif 3, darab 18, negatif 3 tolak 1. Negatif 3 kali 18 berapa? Negatif 54. Negatif 54 x kuasa negatif 4. 3 jawapan macam ni salah. Tak bawah. Yes. Nombor kekal dekat atas, X tu pindahkan ke bawah. Inilah nama dia pembezaan peringkat pertama. Sebelum ni kita belajar macam mana kita nak jalankan pembezaan peringkat pertama dengan menggunakan prinsip pertama. Prinsip pertama tu panjang tu kan? Yang susah tu. Jawapan dia sama je. Sebenarnya pembezaan ni pendek je, simple saja. Yang penting kamu kena tahu formula dia. Ada soalan? Tak ada. Faham? Faham? Okey. Kita nak sambung muka surat sebelah. Sekarang kita nak belajar cari nilai dy per dx apabila diberi nilai x. Tadi tak diberi nilai x, sekarang apabila diberi nilai x. Contoh. Okay, nombor 1. Y sama dengan x kuasa 3/6 apabila x sama dengan 4. Kita nak cari dy per dx bagi x kuasa 3/6 apabila x sama dengan 4. Senang saja. So kamu carilah dy per dx. Nak buat apa? 3 turunkan 3 tolak 1 kan? Per 6 masih ada lagi. So 3 dengan 6 tu lebih kecil kan? X kuasa 2/2. Ini dy per dx. Sekarang apabila x sama dengan 4, maksudnya kamu kena ganti 4 dekat x. Kita ganti 4 dekat x. Kamu tekanlah kalkulator, kamu dapat 18. Ya ke? Simple saja, kita ganti dengan nilai x. Okey, cuba jawab nombor 1. Kita ganti dengan nilai x, cari dy dx.
Masa 10 minit, cuba buat. Lepas tu, sorang-sorang jawab. Dia nasi dah. Semua. Sekarang dapat X. Sekarang cari dia di X. Apa dengan X yang kita dua? Dan kita X. 8. Kan? Kita dua. Lepas tu. Tekan balik. Congak je depan. Siap. Siap saya depan belakang. Gantikan nilai X. Cek sebentar. Dah lah. Satu per 5 dia lagi X dia pun dah kata. Kita nombor dekat bawah, kita kekalkan ya. Nombor dekat bawah dengan atas kita kekalkan. Yang kita bawa ke atas X saja. X saja kita bawa ke atas. Nombor kita kekalkan. 1 per 5 saja. X tu bawa ke atas. X kuasa
Nak pandai ke staple? Tak. So gantikan dengan X. So pandai sikit, nak pandai. So pandai sikit. So muka pandai kot. Kau dah depan kan? Masuk dari situ ke. Dah, boleh bincang. Jawapan belakang dengan tu sempat tapi buat salah. Di mana? Betul-betul ni. Yang ni ada dapat ni. Ni, ada banyak susah nak baca tu. Okey, siapa nak cuba buat? Makin lama. Ni soalan mudah dulu ni. Soalan kelas kan susah sampai sini. Apa cepat? Ha? Kalau soalan lambat kan lagi susah. Dia pergi cepat. Nombor tu senang. Ya. Mana? Betul, tanya apa? Kalau nombor dia kosong. Kosong dalam 9 tu dia kosong. Kosong. Ambil lah dia jadi terasa. Kalau X kuasa 1, kita bezakan 1. So kalau 1X dapat 8, dapat lagi 2. Dapat 2 lagi. Dia bentukkan. Ada? Oh, kita siap. Okey, tengok jawapan Alisha betul ke salah? Kelas, betul ke salah? Betul eh? Okey, betul. Nombor 2, siapa nak buat? Ambil cepat. Kan lagi susah soalannya. Kan lagi susah soalannya. Cepat, baik. Baik. Ha. Kedua. Yes. Ada nombor dia kosong. Sebagai X. Apa benda dalam kosong dan kosong? Jadi tadi kalau kita bezakan nombor saja sudah kosong. Sudah kosong. Tapi kalau kita bezakan X kuasa 1, contoh kita bezakan X kuasa 1 kan. So 1 tu bisa depan, 1 kalau 1 kosong kan. Kosong 1. Kedua saja. Nombor 1 dua kan. So kalau kita bezakan X kuasa 1, akan nombor kuasa 1. Okey, nombor 2 betul ke salah? Nombor 2 kelas betul ke salah? Okey, betul. Nombor 3 siapa nak buat? Mari sini. Nombor 3. Ini hanya kosong. Kosong. Ini gambar ni. Kalau ini ada kosong kan? Salah. Kita akan dapat lagi. Ini 1 nombor 1.
Jadi, dia 14 tu. Okey, 20 lebih. Okey, betul ke jawapannya kelas? Betul? Jawapannya 6. Okey, jawapannya 6. Nombor 4, siapa nak buat? Nombor 4 sama macam nombor 3, cepat. Ambil ke sini. Cepat. Kalau dah dekat bawah yang berpindahkan. Okey kelas. Betul ke jawapan nombor 4? Betul. Dan yang terakhir nombor 5. Nombor 5. Siapa belum lagi? Khairi belum? Mudi soalan paling susah bang. Okey kelas. Apa masalah jawapan Khairi? Oh, tu benda tu. Apa benda tu? DIY. Ha? Kat sini. Kenalah tunjuk ganti berapa? Oh, ya. Negatif 2. Lupa. Kenalah tunjuk. Cuba dia aku tak tunjuk. Tak ada mata Khairi. Tunjuk. Tak ada, tak boleh, tak apa. Kena tunjuk. Okey. Baik. Sekarang kita pergi kepada muka surat 25. Kelas, contoh. Kita nak cari DYDS bagi fungsi kubahan ini. Okey, tengok. Sekarang kita ada fungsi kubahan. So, caranya adalah sama je. Kita kena bezakan ketiga-tiga ni. Okey, kita bezakan ni dulu. 4 turun ke depan, darab 3, X
4 tolak 1. Okey. Yang ini pula. Okey, yang ini sebenarnya ada kuasa berapa ni? Ni ada kuasa 1 tapi tak tulis ya. Dia ada kuasa 1. Jadi kita turunkan 1 darab 5 X 1 tolak 1. Okey. Yang ini pula. Okey. Kalau kita nak bezakan suatu nombor saja tanpa X, jawapan dia kosong. Kenapa jawapan dia kosong? Okey. Tak kisahlah apa-apa nombor, pecahan ke, perpuluhan ke, positif ke, negatif ke. Kalau tak ada X, kita cari dy dx, jawapan dia kosong. Sebab apa? Okey, ini bukti dia. Sebenarnya ada X, tapi X kuasa berapa? X kuasa kosong. Kenapa X kuasa kosong? Kan apa benda kuasa kosong tu 1, dapat balik 2 kan? Okey, sebenarnya ada X kuasa kosong. Jadi nak cari dy per dx, macam mana tadi? Turunkan kosong ke depan kan? So kosong darab 2 X kosong tolak 1. Kan ke apa benda darab kosong jawapannya kosong? Itulah bukti dia. Okey, boleh batin? Ini bukti dia. Jadi lepas ni ingat, kalau kita nak cari dy dx bagi suatu nombor, jawapan dia kosong. Jawapan dia kosong. So kita bezakan ni, jawapan dia apa? Kosong. Selesaikan 4 kali 3 12 X kuasa 3 tambah 1 kali 5 5 X kuasa kosong tolak kosong. Okey, yang ini tak boleh tinggal X kuasa kosong. X jangan padam. X kuasa kosong tu berapa? Okey, X kuasa kosong tu 1. 5 darab 1 5 lah. So itu jawapan dia. Jadi ada dua benda kamu kena ingat. Yang pertama yang ini, kita bezakan nombor saja, kita dapat dy dx dia kosong. Satu lagi, kalau kita bezakan X kuasa 1, jawapan dia nombor tu saja. Kenapa? Sebab tadi kita ulang balik, cikgu ulang balik. 1 turun ke depan, 1 darab 8 X kuasa 1 tolak 1 kan? So X 1 tolak 1 kosong. X kuasa kosong berapa? 1. So 8 kali 1 8. Jadi ingat, kita bezakan X kuasa 1, jawapan dia nombor tu saja. Jawapan tu kita ambil saja nombor tu. Tak kisahlah nombor tu positif ke, negatif ke, pecahan ke, kita ambil saja nombor. Okey, cuba jawab nombor 1 sampai nombor 3. 1 sampai 4. Nombor 5 nanti dulu. Baru pening ke apa? Kena pergi rumah. Nah, yo pandai hari ni pandai. Bila yo? Dah siap? Pandai dah siap? Apa? Semua.
3/4 saja balik X tu yang bukan. Sekejap ni pada balik. Okey, lagi 5 minit. Jadi teruskan tak sempat sekarang. Ikhlas. Untuk soalan ini kamu perhatikan ya. Bezakan setiap yang berikut terhadap X. Okey. Cuba kamu tengok contoh ni. Tadi kita belajar dekat depannya ada Y. Y sama dengan 3X kuasa 4 tambah 5X solat 2 kan? Sekarang dia tak tulis pun Y. Okey, kalau tak tulis Y, cara menulis dia macam ni cara tulis dia. Apa tulis ni? Apa tulis D per dx dekat depan ni. Maksud buat hubungan. Contoh ni kan, kita buat D per dx. Lepas tu baru kita cari jawapan dia. Macam biasalah, 7 turun ke depan, 7 turun ke depan. Lepas tu kuasa tolak 1. Yang ini kita tahu jawapannya negatif 8 kan? Yang ini kita tahu jawapannya kosong. So kita dapat 14 X kuasa 6 tolak 8. Okey. Soalan nombor 2. Nombor 2 ni masalahnya ini kena pindah ke atas. Okey, kamu akan pindah ke atas. Dia akan dapat 4X kuasa 2 tambah 3/4 X kuasa negatif 1 tolak 5X tambah 1/9. Okey, lepas tu barulah kita bezakan macam biasa. Okey, katalah dah terror, dah faham kan? Tak payahlah kamu tunjuk jalan kerja ni. Tak payah tunjuk. So kamu terus congak saja. Okey, kita congak sama-sama. Turunkan ke depan. Darab 4 kita dapat 8. Kuasa tolak 1 dapat 1. 1 tak payah tulis. Okey, yang ini turunkan ke depan. Ada hati-hati. Ada tanda negatif. So negatif 3/4 X kuasa negatif 2. Negatif 1 tolak 1 kan? Kalau tak yakin tunjuk tolak 1. Kalau tak yakin. Yang ini bezakan ini dapat negatif 5 saja. Bezakan ini dapat kosong. Okey. Ingat jawapan akhir kuasa tu tak boleh negatif. Jadi kamu pindahlah X tu ke bawah. Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Betul? Okey dah, betul. Soalan tak ada. Nombor 3, tengok kelas. Kenapa? Kenapa negatif 8? 8. Sila tulis. Apa? Betul ke ni? Yang mana?
Okey. Sekarang betul? Salah? Betul tak ni? Betul kan? Okey, nombor 3. Kita letak D per dx tanggungan. Okey, ni kena bawa ke atas kan? Dia jadi apa tu? Betul? Betul kan? Kita bawa x ke atas kan? Betul? So, kita bezakan, kita dapat 5x kuasa 4. Lepas tu, turunkan ke depan, kita dapat negatif 2x kuasa negatif 2. So, jawapan akhir per x kuasa 2. Betul? Nombor 4. Nombor 4 senang. 8 ni bawa ke atas ke? Kelas, 8 tu bawa ke atas ke? Tak, mana boleh bawa 8, kita bawa x saja. So, jawapan dia 7 per 8 x kuasa tolak 2 per 3. Itu saja. Dan yang terakhir, okey, yang ini. Tengok. Yang ini, kelas, kamu kena pecahkan pecahan tu kepada 2 bahagian. Kamu akan dapat yang ini. Pecahkan kepada 2 bahagian. Lepas tu, yes. Yang ini boleh potong kan? Dapat x kuasa 3. Jangan tunjuk potong. Yang ini bawa ke atas. So kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 3x kuasa negatif 2, pindah balik ke bawah. Okey. Selesai. Faham? Okey, waktu kita dah habis. Adakah objektif kamu tercapai hari ini? Kamu dapat melakukan pemeriksaan peringkat pertama. So, objektif kita tercapai. Sebagai kerja rumah, ada berapa teks? Tak ada. Nantilah cuba kerja rumah. Okey, cukuplah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.